Terletak sejauh 36,000 kilometer dari permukaan bumi, satelit Miasat 3D milik Malaysia sentiasa diserang oleh tekanan sinaran suria dan tarikan graviti yang tidak henti-henti. Ancaman ini berpotensi besar untuk memesongkan trajektori orbitnya yang sangat kritikal. Jika sistem tujahannya mengalami kegagalan, walaupun untuk beberapa saat, aset strategik yang bernilai ratusan juta dolar ini akan berubah menjadi serpihan angkasa lepas yang amat berbahaya. Dalam persekitaran vakum yang kejam ini, tiada ruang untuk kesilapan. Kita akan meneroka bagaimana enjin pendorong ion dengan ketepatan tahap milinewton beroperasi secara senyap tetapi berkesan. Sistem ini berjuang tanpa henti menentang daya kosmik untuk memastikan seluruh negara Malaysia kekal terhubung dengan rangkaian komunikasi global. Ini bukanlah sekadar teknologi biasa, ini adalah kelangsungan hidup di angkasa lepas. Persoalan utama yang timbul ialah bagaimana agaknya manusia mengawal sebuah satelit gergasi yang beratnya mencecah ribuan kilogram hanya dengan menggunakan kuasa elektrik dan letupan kimia yang terkawal. Miasat 3D merupakan sebuah mahakarya mutlak dalam bidang fizik orbit, membuktikan keupayaan kejuruteraan manusia yang luar biasa. Satelit ini menggunakan manuver pengekalan kedudukan termaju untuk mengekalkan lokasinya yang sempurna pada koordinat 91.5 darjah timur. Kita akan menyelami rahsia kejuruteraan pendorong elektrik yang membolehkan satelit ini bertahan daripada tekanan melampau di angkasa lepas. Setiap pergerakan dikira dengan teliti bagi mengelakkan sebarang penyimpangan. Angkasa lepas secara semula jadi cuba menolak satelit paling canggih milik Malaysia ini ke arah kebinasaan, namun Miasat 3D melawan balik dengan satu kuasa yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Di sebalik gambar-gambar pelancaran roket yang megah, terdapat satu dunia kompleks yang melibatkan kecekapan bahan kimia dan ketepatan orbit. Dunia kejuruteraan yang rumit inilah yang menghalang berlakunya gangguan komunikasi secara total di darat. Mari kita rungkai prinsip fizik di sebalik bagaimana satelit berteknologi tinggi ini mengekalkan dominasinya dalam salah satu persekitaran paling ekstrim dan tidak memaafkan yang pernah diketahui oleh umat manusia. Kehilangan kawalan paksi bermakna kehilangan isyarat. Apabila isyarat hilang, infrastruktur digital bernilai bilion ringgit akan lumpuh serta-merta. Oleh itu, kebergantungan kita terhadap kejuruteraan orbit ini bukanlah satu pilihan tetapi satu keperluan mutlak untuk memastikan kelestarian ekonomi dan keselamatan negara pada era moden ini. Masyarakat awam jarang memikirkan tentang peperangan senyap yang berlaku di orbit Geopegun. Namun bagi para jurutera di pusat kawalan misi, setiap hari adalah pertempuran menentang hukum fizik. Tarikan graviti bulan dan matahari sentiasa berkomplot untuk menarik Miasat 3D keluar dari zon operasinya yang ditetapkan. Setiap pergerakan satelit dipantau dengan ketepatan mikroskopik. Sistem telemetri menghantar data tanpa henti ke stesen bumi, memberikan gambaran sebenar tentang kesihatan sistem tujahan. Sebarang anomali, walau sekecil mana pun, memerlukan campur tangan segera bagi mengelakkan bencana ruang angkasa yang tidak dapat dipulihkan. Inilah kisah tentang dedikasi, ketepatan dan penguasaan teknologi. Sebuah dokumentari yang menyingkap tabir kejuruteraan aeroangkasa Malaysia membuktikan bahawa kita mampu bersaing di persada antarabangsa dalam menguruskan aset angkasa lepas yang paling kritikal. Selamat datang ke dunia operasi Miasat 3D. Pertempuran untuk mengekalkan longitud 91.5 darjah timur bukanlah satu tugas yang mudah. Lokasi orbit ini mempunyai kepentingan strategik yang sangat tinggi bagi infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan internet berkelajuan tinggi di seluruh Malaysia, merangkumi kawasan bandar padat sehinggalah ke pedalaman yang terpencil. Tanpa kedudukan yang tepat pada 91.5 darjah timur, antena parabola di darat tidak akan dapat menerima isyarat yang optimum. Ini akan mengakibatkan kelewatan data, gangguan siaran televisyen satelit dan kegagalan sambungan jalur lebar yang menjadi nadi kepada ekonomi digital negara kita pada masa kini. Namun alam semesta tidak pernah memberikan laluan mudah. Terdapat daya semula jadi yang berterusan seperti tarikan graviti bulan yang sentiasa cuba mengubah kecondongan orbit satelit. Daya ini bertindak secara perlahan tetapi pasti menarik Miasat 3D keluar dari satah khatulistiwa bumi yang ideal. Selain itu, angin suria yang terdiri daripada zarah-zarah bercas tinggi sentiasa menghentam permukaan satelit. Walaupun zarah-zarah ini sangat kecil, momentum yang dibawa olehnya mampu memberikan tekanan yang cukup kuat untuk menolak satelit keluar dari kedudukan asalnya dari semasa ke semasa. Kesan gabungan daripada daya graviti dan angin suria ini dikenali sebagai gangguan orbit. Jika dibiarkan tanpa sebarang pembetulan, Miasat 3D akan mula hanyut, menyebabkan isyaratnya bertindih dengan satelit-satelit lain yang berada di slot orbit bersebelahan, mencetuskan krisis gangguan frekuensi antarabangsa. Bayangkan implikasi yang akan berlaku sekiranya satelit ini dibiarkan hanyut.
Ia bukan sekadar kerugian kewangan semata-mata. Akibat yang paling menakutkan adalah risiko pelanggaran dengan aset angkasa negara lain yang boleh mencetuskan sindrom Kessler, iaitu rantaian tindak balas serpihan angkasa yang memusnahkan. Oleh hal yang demikian, Miasat 3D mesti sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Sistem penderia pada satelit ini secara berterusan membaca kedudukannya berbanding bintang-bintang rujukan di angkasa. Data ini diproses sekelip mata untuk mengenal pasti sebarang anjakan yang tidak diingini. Pengurusan posisi ini memerlukan ketepatan yang sangat luar biasa. Kita bercakap tentang margin ralat yang kurang daripada 0.05 darjah. Sebarang kesilapan dalam pengiraan boleh menyebabkan satelit ini terkeluar dari tertingkap operasinya, membahayakan seluruh misi yang dirancang untuk tempoh 15 tahun akan datang. Bagi mengelakkan senario terburuk ini, satelit Miasat 3D dilengkapi dengan sistem pendorongan yang direka khusus untuk menentang daya-daya perosak ini. Kita perlu memahami bahawa di angkasa lepas tiada istilah berhenti. Satelit sentiasa bergerak dan usaha mengekalkan posisinya adalah satu pertempuran dinamik yang berterusan. Krisis yang berisiko tinggi ini menuntut penyelesaian kejuruteraan yang sangat ekstrim. Tanpa sistem kawalan yang sempurna, Miasat 3D hanya akan menjadi seketul logam gergasi yang hanyut tanpa arah, menambah kepada statistik sampah angkasa lepas yang semakin membimbangkan komuniti sains antarabangsa. Untuk memahami sepenuhnya ancaman ini, kita perlu mengkaji fizik mengenai kerosotan orbit. Di ruang angkasa yang hampa, tekanan sinaran suria bertindak seolah-olah ia adalah sebuah layar fizikal. Foton dari cahaya matahari sentiasa menolak struktur gergasi satelit ini tanpa henti dari satu arah. Panel suria Miasat 3D yang sangat luas direka untuk menangkap tenaga matahari dengan cekap, tetapi pada masa yang sama ia bertindak seperti layar kapal yang menangkap angin kosmik. Tekanan yang berterusan ini secara beransur-ansur akan mengubah keeksentrikan orbit satelit tersebut. Bukan itu sahaja, kita juga perlu mengambil kira sifat tiga paksi graviti bumi. Bumi kita bukanlah sebuah sfera yang sempurna, ia mempunyai benjolan di kawasan khatulistiwa dan bentuk yang sedikit tidak sekata. Ketidaksempurnaan ini menghasilkan medan graviti yang tidak seragam di angkasa. Medan graviti yang tidak seragam ini mewujudkan titik-titik kestabilan dan ketidakstabilan di orbit geopogon. Titik-titik ini bertindak seperti telaga graviti yang cenderung untuk menarik dan menyedut satelit keluar dari garis bujur yang telah ditetapkan untuknya, memaksanya hanyut ke arah longitud tertentu. Kawasan-kawasan tarikan ini secara tidak rasmi dikenali sebagai tanah perkuburan orbit bagi satelit-satelit yang telah mati. Jika Miasat 3D gagal melawan tarikan graviti ini, ia akan perlahan-lahan ditarik ke arah zon-zon mati tersebut, menjadikannya tidak berguna sama sekali untuk operasi komunikasi. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang mekanik orbit adalah sangat kritikal. Para jurutera menggunakan model matematik yang sangat kompleks untuk meramalkan dengan tepat bagaimana gangguan-gangguan ini akan mempengaruhi trajektori penerbangan Miasat 3D dalam jangka masa panjang dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Berdasarkan pengiraan teliti ini, pasukan operasi dapat merancang manuver pembetulan dengan lebih awal. Mereka perlu mengira dengan tepat berapa banyak daya tujahan yang diperlukan untuk menetralkan kesan tekanan sinaran suria dan anomali graviti bumi secara serentak tanpa membazirkan tenaga. Ini adalah satu tarian kosmik yang berterusan. Satelit ditolak oleh alam semula jadi dan sistem di atas kapal menolaknya kembali ke kedudukan asal. Keseimbangan yang rapuh ini mesti dikekalkan sepanjang hayat satelit yang direka untuk beroperasi selama lebih daripada 18 tahun. Kini setelah kita memahami ancaman kosmik yang tidak kelihatan ini, kita mesti mengalihkan tumpuan kepada perkakasan fizikal yang dibina khusus untuk melawannya. Bagaimanakah jurutera menterjemahkan teori fizik yang kompleks ini ke dalam bentuk jentera yang boleh dipercayai di angkasa lepas? Peralihan dari teori kepada praktikal ini memerlukan inovasi bahan dan reka bentuk yang luar biasa. Miasat 3D dilengkapi dengan pelbagai jenis pendorong yang direka untuk tujuan yang berbeza, memastikan ia sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan anjakan trajektori yang tidak dijangka. Di sinilah sistem pendorongan ketepatan memainkan peranan utamanya. Miasat 3D menggunakan pendekatan hibrid yang sangat canggih. Ia membandingkan penggunaan pendorong kimia dual propellan yang mempunyai daya tujahan tinggi untuk pelarasan orbit yang pantas dengan enjin pendorong ion elektrik yang sangat cekap. Pendorong kimia dui propellan ini bertindak seperti otot yang kuat. Ia digunakan terutamanya semasa fasa awal selepas pelancaran untuk menaikkan satelit ke orbit geopogon dari orbit pemindahan. Letupan kimianya memberikan daya yang besar dalam masa yang singkat untuk pergerakan drastik. Namun kelemahan utama pendorong kimia ialah ia menggunakan bahan api dengan sangat cepat.
Jika miasat 3D hanya bergantung kepada bahan api kimia untuk pengekalan posisi harian, ia akan kehabisan propelan dalam masa beberapa tahun sahaja, memendekkan jangka hayat operasi secara drastik. Sebagai penyelesaian strategik, satelit ini dilengkapi dengan pendorong ion elektrik. Sistem inovatif ini beroperasi pada skala unit milinewton. Untuk membayangkannya, daya tujahan milinewton ini adalah lebih kurang sama dengan berat sehelai kertas yang diletakkan di atas tapak tangan anda. Walaupun daya tujahan yang dihasilkan sangat kecil dan lemah di ruang vakum angkasa lepas tanpa sebarang rintangan udara, daya yang berterusan ini sangat berkesan. Ia cukup untuk mengekalkan ketepatan satelit di bawah margin 1 darjah tanpa membazirkan bahan api yang berharga. Rahsia utama di sebalik kecekapan pendorong elektrik ini terletak pada teknologi gas xenon. Xenon merupakan sejenis gas nadir yang sangat stabil. Di dalam enjin ion, gas xenon ini diionkan menggunakan tenaga elektrik yang dijana secara langsung oleh panel suria satelit. Medan magnetik dan elektrik yang kuat kemudiannya mempercepatkan ion-ion xenon ini untuk keluar dari muncung enjin pada kelajuan yang sangat ekstrim, mencecah puluhan ribu kilometer sejam. Proses pelepasan zarah pada kelajuan tinggi inilah yang menghasilkan daya tujahan yang sangat efisien. Oleh kerana pendorong ion mempunyai kadar kecekapan bahan api 10 kali ganda lebih baik berbanding roket kimia tradisional, masat 3D hanya memerlukan jumlah gas xenon yang agak sedikit. Ini membolehkan pengurangan berat pelancaran yang ketara, menjimatkan kos operasi pelancaran roket. Dengan rizab gas xenon yang diuruskan secara optimum, satelit ini mampu mengekalkan fungsi operasi penuhnya sehingga ke dekad 2040-an. Kelestarian operasi jangka panjang ini adalah bukti kehebatan reka bentuk kejuruteraan yang memfokuskan kepada kebolehpercayaan dan ketahanan sistem dalam persekitaran melampau. Sistem tujahan termaju ini bukan sekadar alat mekanikal, ia adalah instrumen kelangsungan hidup. Ia memberikan fleksibiliti kepada pengawal misi untuk melaksanakan pelarasan trajektori dengan tahap kehalusan yang tidak pernah dicapai sebelum ini, memastikan integriti struktur dan fungsi satelit sentiasa terpelihara. Penguasaan teknologi pendorongan ini membawa kita kepada seni rumit pengekalan posisi di atas kapal angkasa. Pengawal misi di stesen bumi secara rutin melaksanakan manuver ke arah utara selatan dan timur barat. Tindakan ini bertujuan secara khusus untuk melawan perubahan kecondongan orbit satelit. Manuver utara selatan bertindak menentang tarikan graviti bulan dan matahari yang secara berterusan cuba menarik orbit satelit condong daripada satah khatulistiwa. Pembetulan ini sangat penting kerana jika kecondongan berubah, isyarat antena yang dipancarkan ke bumi akan mula meleset dari kawasan sasaran. Sementara itu, manuver timur barat pula direka khusus untuk mengimbangi kesan ketidaksempurnaan bentuk bumi dan tekanan sinaran suria. Manuver ini memastikan satelit tidak hanyut ke kiri atau ke kanan dari slot orbit 91.5 darjah timurnya yang bernilai sangat tinggi kepada negara. Walau bagaimanapun, manusia tidak mampu memantau setiap mikrosaat pergerakan di angkasa. Oleh itu, miasat 3D bergantung sepenuhnya kepada perisian autonomi canggih di atas kapal. Komputer terbenam ini sentiasa menghitung dan menganalisis ratusan pembolehubah data gangguan orbit dalam masa nyata tanpa henti. Apabila perisian mengesan penyimpangan trajektori yang melepasi ambang toleransi yang ditetapkan, ia akan secara automatik mencetuskan denyutan pembetulan atau pulses dari enjin ion. Proses ini berlaku dengan sangat pantas dan lancar, memastikan satelit kekal stabil tanpa sebarang input manual berterusan. Setiap denyutan pembetulan ini ibarat tolakan kecil yang dikira secara matematik dengan sangat teliti. Walaupun tolakan ini kelihatan tidak signifikan, jumlah keseluruhan pelarasan inilah yang membezakan antara sebuah satelit pelbagai fungsi yang beroperasi dengan cemerlang dan objek terbang yang hilang kawalan. Ketepatan algoritma ini adalah hasil penyelidikan berdekat-dekat dalam bidang dinamik astrodinamik. Perisian penerbangan ini sentiasa mempelajari dan menyesuaikan dirinya dengan perubahan jisim satelit apabila bahan api semakin berkurangan dari masa ke masa, memastikan kecekapan pengekalan posisi sentiasa berada pada tahap maksimum. Selain itu, perisian ini juga perlu mengambil kira kesan bayang-bayang bumi. Semasa ekuinoks, satelit akan memasuki zon gerhana di mana panel surianya terhalang daripada cahaya matahari. Dalam tempoh kritikal ini, pengurusan kuasa bateri dan penjadualan manuver orbit mesti diselaraskan dengan sempurna. Kegagalan menguruskan profil terma dan sistem bekalan kuasa semasa zon gerhana boleh menyebabkan komponen elektronik membeku atau sistem komputer terpadam. Oleh itu, operasi enjin pendorong ion selalunya dijadualkan di luar waktu gerhana bagi mengelakkan bebanan kuasa yang melampau kepada bateri satelit. Tahap kerumitan operasi ini menunjukkan betapa canggihnya infrastruktur teknologi miasat 3D.
Ia bukan sekadar meletakkan peralatan komunikasi di angkasa tetapi mewujudkan sebuah robot pintar yang mampu bertahan secara mandiri dalam persekitaran yang paling kejam sambil sentiasa melaksanakan arahan dari pusat kawalan bumi. Seni mengekalkan keseimbangan ini juga melibatkan penderia bintang dan giroskop berketepatan tinggi. Alat-alat navigasi ini bertindak sebagai mata dan telinga satelit, memberikan bacaan orientasi 3 dimensi yang mutlak, membolehkan muncung enjin ion dihalakan dengan kejituan mikrometer sebelum sebarang daya tujahan dilepaskan. Setiap data yang dikumpul oleh penderia akan disalurkan ke dalam sistem gelung tertutup. Sistem ini mencipta maklum balas berterusan yang membetulkan ralat secara automatik. Ini adalah penjelmaan sebenar kejuruteraan kawalan yang meminimumkan risiko kesilapan manusia dalam operasi harian aset angkasa yang bernilai. Malah, perisian di darat juga memainkan peranan penting dalam pengesahan berganda. Pasukan dinamik penerbangan di Cyberjaya secara konsisten melakukan simulasi trajektori untuk meramalkan kedudukan satelit beberapa minggu lebih awal, bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan ribut suria yang boleh meningkatkan tekanan radiasi. Ribut suria adalah ancaman yang nyata. Letusan jisim korona dari matahari boleh melepaskan gelombang zarah bercas yang padat, menyebabkan daya tolakan ke atas badan satelit meningkat secara mendadak. Semasa peristiwa cuaca angkasa lepas ini, sistem pendorong ion akan bekerja dengan lebih keras. Pengawal misi harus bersedia untuk meminta sistem automatik jika keadaan memerlukan. Terdapat prosedur kecemasan di mana pendorong kimia Dwyer Proplan akan diaktifkan semula sekiranya pendorong ion gagal memberikan daya penentangan yang cukup kuat terhadap gangguan ribut suria yang luar biasa kuat. Kesiapsiagaan berlapis ini membuktikan bahawa seni pengekalan posisi bukan sekadar bergantung pada satu sistem tunggal. Ia merupakan integrasi pelbagai teknologi keselamatan yang direka untuk memastikan tiada titik kegagalan tunggal yang boleh melumpuhkan keseluruhan operasi komunikasi satelit secara mengejut. Setiap pergerakan dan pembetulan orbit direkodkan dengan teliti. Analisis sejarah penerbangan ini membantu para jurutera untuk terus menyempurnakan algoritma navigasi, membolehkan satelit beroperasi dengan lebih cekap pada masa hadapan dan memaksimumkan penjimatan bahan api gas xenon yang berharga. Dalam jangka masa panjang, kecekapan bahan api ini diterjemahkan secara langsung kepada keuntungan operasi dan kebolehpercayaan perkhidmatan. Miasat 3D membuktikan bahawa perancangan kejuruteraan yang teliti mampu mengatasi cabaran paling sukar dalam persekitaran angkasa yang sentiasa berubah-ubah. Kita juga tidak boleh mengabaikan kesan haba daripada sistem pendorong. Enjin ion menghasilkan haba yang tinggi semasa beroperasi. Sistem pengurusan terma satelit mesti menyebarkan haba ini ke ruang angkasa untuk mengelakkan kerosakan pada komponen elektronik berhampiran yang sangat sensitif. Paip haba dan radiator direka bentuk secara strategik di sekeliling badan satelit untuk memastikan keseimbangan suhu sentiasa terjamin. Suhu melampau di angkasa sama ada terlalu panas akibat sinaran matahari langsung atau terlalu sejuk di kawasan bayang-bayang adalah musuh ketat sistem elektronik. Semua faktor ini disatukan dalam satu simfoni kejuruteraan yang harmoni. Dinamik orbit, pengurusan kuasa elektrik, kawalan terma dan perisian autonomi bekerjasama rapat. Jika salah satu daripada komponen ini gagal, kestabilan kedudukan orbit pada 91.5 darjah timur akan terancam serta-merta. Ketepatan yang dipamerkan oleh operasi Miasat 3D adalah satu kejayaan besar dalam arena telekomunikasi serantau. Ia memastikan bahawa isyarat jalur lebar berkapasiti tinggi dapat dipancarkan secara berterusan dan stabil ke kawasan-kawasan sasaran di seluruh Malaysia tanpa sebarang gangguan yang ketara. Ini secara langsung menyokong inisiatif kerajaan dalam merapatkan jurang digital. Tanpa pengekalan orbit yang jitu, antena pengguna di darat terutamanya di kawasan pedalaman yang menggunakan terminal VSAT akan kerap kehilangan isyarat, menggagalkan usaha pendigitalan negara secara menyeluruh. Di sebalik setiap panggilan video yang lancar, setiap transaksi perbankan dalam talian yang berjaya dan setiap siri televisyen yang di-stream dengan kualiti tinggi, terdapat perjuangan tanpa henti di angkasa lepas. Mizat 3D adalah wira senyap yang membolehkan gaya hidup digital moden kita. Pengurusan orbit yang teliti ini juga mengelakkan isu perundangan antarabangsa. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa menetapkan peraturan ketat mengenai hak ke atas slot orbit. Sebarang pelanggaran zon atau gangguan frekuensi terhadap satelit negara jiran boleh mencetuskan krisis diplomatik yang serius. Oleh itu, pasukan operasi Miasat memikul tanggungjawab yang sangat berat. Mereka bukan sahaja mengawal sebuah mesin yang canggih, tetapi juga menjaga kedaulatan digital dan maruah teknologi Malaysia di mata dunia. Ketepatan orbit adalah cerminan komitmen negara terhadap kecemerlangan. Memandangkan permintaan terhadap lebar jalur data terus meningkat secara eksponen, peranan Miasat 3D menjadi semakin kritikal.
Satelit ini direka bentuk untuk mengendalikan daya pemprosesan data berkapasiti tinggi yang bermaksud ia perlu sentiasa berada dalam keadaan optimum tanpa sebarang gangguan kedudukan. Setiap darjah penyimpangan boleh membawa kepada pengurangan kualiti perkhidmatan yang signifikan. Oleh itu, pelaburan besar dalam teknologi pendorong ion termaju ini adalah satu langkah yang sangat strategik dan berpandangan jauh oleh pihak pengurusan Miasat bagi menjamin masa depan komunikasi negara. Sistem ini telah membuktikan kemampuannya untuk beroperasi di luar jangkaan awal. Ia memberikan keyakinan kepada pelabur dan pengguna bahawa infrastruktur angkasa Malaysia adalah berdaya tahan, stabil dan mampu menghadapi cabaran persekitaran kosmik yang paling tidak menentu secara konsisten. Pengekalan stesen di orbit Gopegun adalah bukti nyata tentang bagaimana manusia mampu menundukkan hukum fizik melalui aplikasi kejuruteraan canggih. Ia adalah satu pencapaian yang membanggakan, mengubah persekitaran bermusuhan di angkasa lepas menjadi ruang yang berguna untuk kemajuan tamadun manusia. Melangkah ke hadapan bagi menjamin masa depan infrastruktur angkasa Malaysia, kita perlu meneliti metrik prestasi semasa Miasat 3D. Menjelang Mac 2026, satelit ini dijangka terus mempamerkan tahap kecekapan bahan api yang cemerlang, mengekalkan kedudukannya dengan ralat yang hampir sifar. Keupayaan operasi yang kukuh ini secara langsung memperkukuh peranan MESat 3D sebagai tulang belakang kepada ekonomi digital serantau. Ia menyediakan kapasiti tambahan untuk rangkaian 5G dan 4G, membolehkan aplikasi berintensif data seperti kecerdasan buatan dan realiti maya beroperasi dengan lancar. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi, satelit ini memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perlumbaan digital global. Kestabilan orbitnya menjamin bahawa spektrum frekuensi yang diperuntukkan digunakan secara maksimum tanpa sebarang pembaziran isyarat ke kawasan yang tidak disasarkan. Ini amat penting bagi menyokong pelan pembangunan ekonomi negara yang memfokuskan kepada industri berteknologi tinggi, pendidikan jarak jauh dan perubatan tele yang memerlukan sambungan internet yang sangat stabil, pantas dan boleh dipercayai tanpa mengira keadaan geografi dan cuaca setempat. Kejayaan operasi Miasat 3D juga membuka jalan kepada rancangan masa depan yang lebih bercita-cita tinggi. Ia membuktikan kapasiti kepakaran tempatan dalam menguruskan aset angkasa yang kompleks, mendorong potensi pelancaran satelit generasi seterusnya yang mungkin menggunakan teknologi pendorongan yang lebih revolusioner. Pembangunan modal insan dalam bidang kejuruteraan aeroangkasa di Malaysia mendapat manfaat besar daripada program ini. Pengetahuan taktikal yang diperoleh daripada pengurusan orbit Miasat 3D sedang dipindahkan kepada jurutera muda membina asas teknikal yang kukuh untuk dekad yang akan datang. Ekosistem industri angkasa tempatan juga dijangka berkembang pesat. Dengan adanya aset yang stabil di orbit, syarikat-syarikat telekomunikasi tempatan berani melabur lebih banyak dalam infrastruktur darat, yakin bahawa kapasiti satelit akan sentiasa tersedia secara konsisten dan berterusan. Lebih daripada itu, data operasi yang dikumpul daripada sistem pendorong ion Miasat 3D boleh dikongsi dengan komuniti saintifik antarabangsa. Ini meletakkan Malaysia sebagai rakan kongsi yang aktif dalam penyelidikan astrodinamik global dan pembangunan teknologi kelestarian angkasa lepas secara menyeluruh. Kestabilan dan kebolehpercayaan yang ditunjukkan oleh satelit ini mencerminkan kematangan industri angkasa negara. Ia bukan lagi sekadar pengguna teknologi tetapi pengurus teknologi yang mahir mampu mengoptimumkan prestasi mesin berjuta-juta dolar dalam persekitaran yang paling tidak menentu di alam semesta. Dengan setiap pembetulan orbit yang berjaya dilaksanakan, Miasat 3D terus menulis sejarahnya sendiri. Ia adalah simbol ketahanan dan inovasi, memastikan bahawa walau apa jua cabaran kosmik yang melanda, denyutan nadi komunikasi digital Malaysia akan terus berdegup tanpa henti. Walau bagaimanapun, setiap misi angkasa lepas mesti mempunyai pelan penamat yang bertanggungjawab. Isu kelestarian jangka panjang amat ditekankan dalam operasi Miasat 3D. Apabila rizab bahan api gas xenon akhirnya semakin berkurangan menjelang akhir hayat operasinya, satelit ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Meninggalkan satelit gergasi di orbit geopegan yang padat adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ia akan menjadi serpihan angkasa yang sangat berbahaya, berpotensi melanggar satelit aktif yang lain dan memusnahkan infrastruktur komunikasi global dalam satu rantaian perlanggaran kosmik yang dahsyat. Oleh itu, pasukan perancang misi telah menyediakan pelan pengeluaran orbit secara selamat. Sejumlah kecil bahan api kimia dan rizab xenon sentiasa disimpan secara khusus untuk tujuan akhir ini. Ini adalah protokol keselamatan antarabangsa yang dipatuhi sepenuhnya oleh Malaysia. Apabila tiba masanya, pengawal bumi akan mengaktifkan manuver terakhir. Sisa bahan api ini akan digunakan untuk memberikan satu tolakan berkuasa tinggi, menaikkan Miasat
3D beberapa ratus kilometer lebih tinggi daripada orbit geopegun asalnya, membawanya ke suatu kawasan yang dipanggil orbit perkuburan. Di orbit perkuburan ini, satelit akan dimatikan sepenuhnya. Semua sisa bahan api akan dibuang untuk mengelakkan risiko letupan bateri atau tangki tekanan pada masa hadapan. Ia akan berehat di sana tanpa mengganggu kawasan operasi satelit-satelit baharu yang akan menggantikannya kelak. Prosedur penyahtahulihan ini membuktikan komitmen Malaysia terhadap penjagaan persekitaran angkasa lepas. Kelestarian orbit adalah isu kritikal abad ke-21 dan pengurusan Emiasat 3D yang bertanggungjawab memastikan ruang angkasa kekal selamat untuk diterokai dan digunakan oleh generasi jurutera dan saintis yang akan datang. Kestabilan juga bermaksud kesediaan menghadapi anomali yang tidak dijangka. Sistem diagnostik kendiri satelit sentiasa memantau kesihatan komponen teras. Jika terdapat tanda-tanda awal kegagalan pada enjin ion utama, sistem akan secara automatik beralih kepada enjin sokongan tanpa menyebabkan gangguan perkhidmatan. Reka bentuk redundansi ini adalah prinsip asas dalam kejuruteraan aeroangkasa. Setiap komponen kritikal mempunyai salinan pendua. Kestabilan operasi Miasat 3D bukanlah hasil nasib yang baik tetapi hasil daripada perancangan luar jangka yang sangat komprehensif dan teliti sejak dari fasa reka bentuk awal. Pasukan jurutera di bumi juga menjalani latihan simulasi krisis secara berkala. Mereka dilatih untuk mengendalikan situasi kecemasan seperti kegagalan sistem penderia atau kehilangan kawalan orientasi. Tindak balas pantas dan tepat mereka adalah lapisan terakhir pertahanan dalam mengekalkan kestabilan orbit satelit. Secara keseluruhannya, kestabilan struktur, kestabilan operasi dan kestabilan perancangan jangka panjang bergabung untuk menjadikan Miasat 3D antara satelit komunikasi paling berdaya tahan di rantau ini. Ia berdiri teguh sebagai monumen kemajuan teknologi di tengah-tengah kekosongan angkasa lepas yang gelap dan dingin. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bagaimana ketepatan kejuruteraan mikroskopik di sebalik sistem pendorong MEASAT 3D berjaya menewaskan daya mikroskopik alam semesta. Penggunaan strategi enjin ion dan pendorong kimia memastikan satelit ini kekal teguh pada koordinat 91.5 darjah timur tanpa kompromi. Keupayaan ini telah menetapkan satu piawaian baharu yang luar biasa tinggi untuk perluasan pengaruh strategik Malaysia dalam bidang angkasa lepas global. Ia membuktikan bahawa negara kita mempunyai kapasiti intelektual dan infrastruktur untuk bersaing dalam industri aeroangkasa antarabangsa yang sangat kompetitif. Satelit ini bukan sekadar pemancar isyarat, ia adalah perisai teknologi yang melindungi ekonomi digital kita daripada terputus hubungan. Setiap daya milinewton yang dilepaskan oleh enjin ionnya adalah satu pelaburan berterusan dalam kemajuan, pendidikan dan kesejahteraan sosial rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Di sebalik kesunyian angkasa lepas yang mutlak, terdapat satu jentera canggih yang sedang bekerja keras tanpa henti, menahan asakan angin suria dan tarikan graviti. Perjuangan senyapnya memastikan kehidupan kita di bumi terus berjalan lancar, berhubung dan sentiasa bergerak ke hadapan. Kisah Miasat 3D adalah peringatan yang jelas tentang kecemerlangan minda manusia. Apabila kita menggabungkan pemahaman mendalam tentang fizik astrodinamik dengan inovasi kejuruteraan bahan termaju, kita mampu mencipta keajaiban mekanikal yang mampu bertahan dan berfungsi secara optimum di persekitaran yang paling ekstrim. Terima kasih kerana menyertai penerokaan teknikal yang mendalam ini. Kami berharap analisis terperinci ini memberikan anda perspektif baharu tentang cabaran dan kejayaan luar biasa di sebalik operasi satelit geopegan. Teknologi angkasa lepas adalah nadi yang menggerakkan dunia moden kita hari ini. Sila teruskan sokongan anda terhadap inisiatif sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik tempatan. Generasi jurutera seterusnya sedang bersedia untuk mengambil alih tugas mengemudi aset-aset strategik negara di ruang angkasa. Masa depan industri aeroangkasa Malaysia kelihatan sangat cerah dan menjanjikan. Jangan lupa untuk terus mendalami ilmu pengetahuan mengenai alam semesta dan teknologi yang membawanya lebih dekat kepada kita. Setiap penemuan bermula dengan persoalan yang mudah tentang bagaimana sesuatu itu berfungsi. Teruslah bertanya, teruslah meneroka dan teruslah berinovasi untuk masa depan. Ini adalah pengakhiran kepada dokumentari teknikal kita mengenai Miasat 3D dan seni pengekalan orbit berketepatan tinggi. Daripada ancaman kerosotan orbit sehinggalah kepada penyelesaian tujahan ion gas xenon, kita telah menyingkap segala rahsia kejuruteraan yang memastikan satelit ini sentiasa berada di landasannya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri penerokaan teknologi yang seterusnya, ingatlah bahawa di suatu tempat di ketinggian 36,000 km di atas sana, sebuah keajaiban kejuruteraan Malaysia sedang beroperasi tanpa henti demi kemudahan kita semua. Sekian, selamat maju jaya.